Kecemerlangan peradaban dan tamadun sesuatu umat atau bangsa itu adalah terletak pada ketinggian ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan pada kelazimannya diperolehi menerusi pendidikan. Dalam konteks ini, bahasa berperanan sebagai wahana penting dan signifikan untuk mempelajari dan memahami sesuatu ilmu pengetahuan. Penguasaan bahasa bukan hanya tertumpu kepada penguasaan bahasa ibunda saja dalam konteks negara kita, bahasa Melayu, bahkan kita juga digalakkan untuk menguasai bahasa-bahasa lain. Kemampuan menguasai dan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa adalah merupakan satu kelebihan. Misalnya, bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran merupakan asas penting dalam memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Kemahiran tinggi dalam menguasai pelbagai bahasa akan menjadi pemangkin untuk melangkah jauh lagi ke hadapan dan seterusnya dapat menempatkan diri dalam persaingan kompetitif sektor kerjaya. Melihat kepada kepentingan bahasa Arab di sebuah negara zikir negara Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA telah mengadakan pelbagai inisiatif sebagai platform orang ramai memperkasa kemahiran berbahasa Arab. Contohnya, aktiviti pertandingan pidato bahasa Arab, pertandingan mari bicara dan pertandingan bicara berirama. Seni khat atau seni kaligrafi juga merupakan salah satu warisan yang agung kerana peranannya yang begitu penting dalam ketamadunan Islam. Sejarah perkembangannya adalah seiring dengan sejarah perkembangan tamadun Islam. Seseorang yang boleh memahami seni kaligrafi membolehkannya memahami dan mempelajari bahasa Arab. Oleh itu, pertandingan kaligrafi bukan sahaja dapat melatih kemahiran bahasa Arab, malah dapat mempertingkatkan kreativiti dan kualiti seni kaligrafi para peserta. Kalau saya secara peribadi, saya sendiri pernah dulu mempelajari ilmu seni kaligrafi khat ini, tapi lama sudah waktu Persediaan Arab. Jadi jarak dari dulu sampai sekarang tu batas sudah India mempraktikkan. Jadi dengan adanya pertandingan yang diadakan di UNISA ni, saya sendiri pun dapat lagi mempraktikkan, belajar dari awal macam mana cara menulis huruf-huruf itu kan. And then insya-Allah one day nanti saya sendiri pun akan menguatkan lagi seni khat ini. Saya belajar lagi dengan lebih dalam, ataupun saya boleh lagi mempelajari ilmu khat yang lain lah selain nasakh, kufi dan sebagainya. Kalau dulu saya mempelajari ilmu khat dengan menggunakan pensel khat boleh dipadam apakan. And then tapi sekarang saya pun cuba mempelajari lagi dengan menggunakan pen. And itu mungkin a bit mencabar sedikit kalau bagi saya lah, pasal dulu pakai pensel boleh dipadam, tapi sekarang pen. Jadi tapi okey lah, maksudnya fun lah bagi saya. Harapan saya sebagai mahasiswi UNISA juga supaya one day nanti banyak lagi belia-belia ketani, khususnya siapa sajalah yang bisa dapat mempelajari ilmu khat ini dengan lebih dalam lagi, insya-Allah. Saya belajar sejak dari sekolah gamal lagi dan menyambung ke sekolah Arab. Dan sekolah Arab pun memang ada diajarkan subjek khat, tulisan Jawa ini. Jenis khatnya tulisan nasakh, khat nasakh. Dan juga diajarkan sedikit sulus dulu. Tapi ditekankan tulisan nasakh lah, ya, pasal dia ditulis di Brunei Darussalam semua kan ditulis tulisan khat nasakh. Perbezaannya kalau perbezaannya tulisan nasakh dan tulisan sulus lebih rumit lah. Ya, pasal dia lebih tebal dan dia banyak hiasan-hiasan lagi. Itu paling merumitkan lah. Tapi ya lawak, dan tulisan sulusan ni selalu dibuat di masjid, di dinding-dinding masjid dan di gerbang-gerbang.
pasal sebab ia untuk hiasan tulisan ini membandingkan tulisan nasakh. Nasakh selalunya di penulisan biasalah, tulisan kertas apa, tulisan di sekolah agama, sekolah Arab menggunakan tulisan nasakh. Sebab itu ditekankan tulisan nasakh ni. Kelebihannya kaligrafi ini, pertandingan kaligrafi ini untuk meningkatkan lagi kemahiran kami dengan bersaing secara sihat antara penulis-penulis khatat, dapat meningkatkan dan tahu apa kekurangan kami dengan adanya pertandingan kaligrafi ini. Saya mengharap pertandingan ini akan dilaratkan lagi, bukan saja di peringkat dewasa, tapi belia, kanak-kanak dan juga semua lapisan lah. Kalau boleh dilarkan kepada bukan Muslim juga, bukan Muslim, atau lebih menyorang untuk syiar Islam itu. على تعليم وتعلم اللغة العربية الذكاء الاصطناعي وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي من منا. Seterusnya, bagi memupuk minat para peserta terhadap bahasa Arab, meningkatkan kemahiran berbahasa Arab dalam kalangan pelajar selain dapat melahirkan pemidato berkualiti dan berketerampilan pula, pertandingan pidato bahasa Arab telah berupaya menarik para pelajar institusi pengajian tinggi menyertainya. Dalam pertandingan berkenaan, para peserta perlu berkeyakinan tinggi dalam bertutur selain mampu menyampaikan idea dengan jelas serta bertutur dalam bahasa Arab. Pada pandangan saya, pertama kali adalah semestinya kita ni, apatah lagi orang yang belajar agama ni, mengetahui bahasa Arab. Sebab kenapa? Kebanyakannya dalil-dalil atau nas dalam Islam, ia terdalil ataupun terdiri daripada Al-Quran dan hadis. Dan dalil dan hadis ini ia terdiri daripada bahasa Arab. Jadi itu adalah salah satu kenapa kita ni mesti belajar bahasa Arab. Yang kedua tentang pertandingan ini, alhamdulillah saya telah mengikuti pidato dan juga berdebat. Dan pada pandangan saya, kedua-duanya boleh melatih diri kita ni dari dua aspek. Kalau sekian macam dari pidato itu, ia boleh melatih kita ni untuk lebih menguatkan bahasa Arab kita ni. Sebab kenapa? Sebab dengan bahasa Arab ini, sebelum kami cakap depan orang ini, kami melatih diri kami, mesti melatih dulu baru dapat cakap. Dan kedua, ia boleh melawan kami untuk menghilangkan rasa takut kita ini. Jadi yang kedua dalam debat, ia boleh mengajar mindset kita ini, cuma akan melawan orang ataupun cuma akan menghukum orang. Jadi kedua ini boleh menguatkan kita ini sebagai seorang manusia, ataupun daripada segi Islam ataupun luar daripada Islam. Di samping itu, peningkatan pengetahuan dan kemahiran terhadap ejaan perkataan dan kosakata bahasa Arab dapat dilatih dengan pelaksanaan pertandingan imla atau ejaan. Dengan pelaksanaannya ini, secara tidak langsung boleh meningkatkan kesedaran akan pentingnya ejaan terhadap penulisan mereka, terutama para pelajar sekolah peringkat rendah. Salah satu kemahiran bahasa adalah kemahiran bertutur. Kemahiran bertutur adalah satu kemahiran melibatkan proses komunikasi di antara penutur dan pendengar dengan mengaplikasikan pengetahuan asas bahasa untuk meningkatkan keyakinan bertutur dalam suatu bahasa. Pertandingan membaca akhbar telah dapat membantu para pesertanya mempraktikkan teknik suara, intonasi dan kefasihan berbahasa Arab agar mereka dapat menambah baik lagi tata cara penyebutan perkataan-perkataan yang terdapat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini kami ada belajar 3 kemahiran, iaitu kemahiran membaca, kemahiran menulis dan kemahiran mendengar. Dari pertandingan membaca berita Arab ini, kami boleh lagi mempraktikkan bahasa Arab kami itu untuk kemahiran bercakap Arab selain kami mempraktikkannya di sekolah lah. Untuk pertandingan membaca berita Arab ini, kami dapat lagi
mengusai ataupun membuat lagi baik intonasi Arab kami itu. Macam kami bercakap Arab, macam ada orang yang baca Arab tapi slangnya Brunei, tapi hari ini kami dapat lagi memperbaiki lagi kami punya slang Arab itulah. Untuk mahir dalam bahasa Arab ni yang lain dah bukan juga, tani dah boleh takut salah dalam berbahasa Arab ni. Semua guru-guruku yang beritahu, ia cakap, orang beritahu kami semua, cakap saja walaupun salah, jangan takut salah tu. Pasal dari salah tu kami boleh memperbaiki diri kami lagi. Untuk acara-acara yang mengenai Arab ni, untuk ramai lagi ikut sertalah supaya ramai lagi dapat memperbaiki bahasa Arab mereka tu. Dengan mengikuti pertandingan berita ini, alhamdulillah saya mendapati dengan membaca berita-berita itu dapat mengimprove cara pronunciation, macam la'jah Arabi, and then macam kalau and then dapat je mengetahui macam tahu makna-mana, tahu macam mana akan menyampaikan, dan selain itu juga dapat mengetahui lebih lanjut macam mendalami lagi bahasa Arab kan ada macam baris-baris tashkil. So kami tahu apa barisnya yang lurus, dan dapat mengeluarkan lagi daripada comfort zone tadi dan untuk meningkatkan lagi budaya Arab. Pada pendapat saya, seseorang itu dapat mahir dalam berbahasa Arab dengan berlatih dengan kawan-kawan. So macam kami di sekolah, kadang kami spend time macam cakap bahasa Arab sama rakan-rakan, ataupun macam time belajar, kami belajar dengan menggunakan bahasa Arab instead of bahasa Melayu. Harapan saya ialah agar pemuda-pemuda masa ni, belia-belia masa ni, walaupun bukan sekolah Arab kah, dapat mengikuti, berani mencuba pertandingan macam mana ni, supaya macam meningkatkan lagi Arab di dalam negara tadi ni. الدولة التي لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستتخلف عن الركب التقدم. Kemahiran bertutur juga boleh dilatih melalui kaedah berinteraksi, contohnya melalui pertandingan debat. Debat adalah suatu bentuk komunikasi yang melibatkan dua atau lebih pihak yang berbeza pendapat atau pandangan tentang suatu topik atau masalah. Oleh yang demikian, pertandingan debat dalam bahasa Arab membolehkan para pesertanya bukan sahaja memberikan fakta yang bernas untuk menyokong pendapat masing-masing, namun perlu dapat menguasai bahasa Arab agar dapat mengutarakan fakta yang ingin disampaikan dengan berkeyakinan. حاجاتهم اليومية. أما أنتم تقولون أن موقفنا هذا كنا معكم، فهذا تعاود النفسي عندكم كذلك، لأنكم تتعاودون أنفسكم أنتم الآن في مرحلة بكالوريوس ومهارتكم اللغوية. Bagi saya, pendapat saya, pertandingan debat ini sangat amatlah penting dalam meningkatkan kemahiran bertutur bahasa Arab kepada kalangan pelajar, kerana ia merupakan satu seni berbicara yang mana para pelajar ini dapat melatih lisan mereka untuk bertutur dalam bahasa Arab dan juga untuk mementingkanlah critical thinking mereka, yang mana seni debat ini memerlukan dua pihak, yang pihak hukumah dan juga pihak muaradah, yang mana pihak hukumah akan menetapkan mereka punya poin, dan pihak muaradah akan membidas semua poin-poin tersebut. Kemudian seni debat ini merupakan satu teknik, satu cara untuk para pelajar untuk mempraktikkan bahasa Arab dalam kehidupan mereka. Sebab bahasa Arab ini bahasa yang sangat luas. Jadi seni debat ini boleh menolong para pelajar untuk mengukuhkan lagi bahasa mereka. Selain daripada meningkatkan kemahiran bahasa Arab, debat ini secara lazimnya dapat meningkatkan pemikiran kritikal, yang mana pelajar-pelajar dapat memikirkan secara kritis dan juga secara amnya, dan memikirkan hujah-hujah yang dapat dibidas daripada pihak lawan, serta dapat meningkatkan lagi lah mereka punya pengetahuan
tentang isu-isu semasa dan tentang hal-hal yang terjadi di dunia ini. Jadi topik yang kami telah bincangkan tadi, yang kami bahaskan tadi ialah tentang perubahan iklim. Maknanya perubahan iklim ini merupakan satu tanggungjawab daripada awam ataupun tanggungjawab kepada pensendirian. Jadinya topik hari ini telah membuka mata para pelajar bahawa perubahan iklim adalah satu isu yang besar, adalah isu yang sering dicakapkan masa ini. Jadinya seni debat ini dia bukan hanya khusus kepada bahasa tapi juga kepada pemikiran. Bagi pendapat saya sebagai pendebat bahasa Arab mewakili Brunei beberapa tempoh yang lalu, saya memahami bahawa kepentingan berdebat bahasa Arab ini satu nikmat yang besar, bahawa ia boleh menolong kita mempraktikkan bahasa Arab lebih bagus, lebih tepat dan lebih efektif lah bagi saya. Dan saya nampak, yang saya setujui, yang debat ini, seni debat boleh menolong para pelajar untuk meningkatkan kemahiran berfikir. Jadi saya sangat-sangat mengalu-alukan dan sangat saya ingin membuka mata kepada pihak luar bahawa debat bahasa Arab ini ialah satu kemahiran yang sangat bermanfaat kepada para pelajar dan juga kepada penutur bahasa Arab. Bagi saya akan ucap terima kasih kepada Fakulti Arab yang melakukan pertandingan berdebat ini di universiti ini. Sebab biasakan pelajar itu digunakan bahasa Arab dalam setiap hari, tetapi tidak dapat dimenukarkan fikiran dengan kawan-kawan untuk melalui berdebat ini. Maka pertandingan ini dapat meningkatkan bahasa Arab dalam pelajar Indonesia ataupun sesiapa yang ada kemahiran dalam bahasa Arab ini dapat improvekan bahasa dia. Dan sebab rule yang berdebat ini adalah mesti cakap bahasa Arab. Bagi saya, tips-tipsnya yang untuk meningkatkan bahasa Arab dia itu adalah satu, mesti dicakapkan dengan setiap hari. Yang kedua, kita mesti dihafazkan vocabulary bahasa Arab untuk kita dapat meningkatkan. Tapi jikalau kita hanya hafazkan vocabulary saja dengan tidak menggunakan dalam setiap hari kita, sama ada dengan cakap dengan kawan ataupun sama ada cakap dengan guru-guru, itu akan membuatkan bahasa Arab kita itu kurangkan. Jadi tips saya itu, gunakanlah bahasa Arab itu dalam seharian kita. Walaupun apa benda yang dilakukan terhadap kita, kita akan guna je bahasa Arab itu untuk meningkatkan bahasa kita di level yang tinggi. Pada pendapat saya, kalau jikanya seseorang itu mahu memperbaiki bahasa Arab, pertama, seseorang itu harusnya rajin membaca buku dalam bahasa Arab. Kedua, seseorang itu harusnya rajin untuk membaca dan juga mengeluarkan kalimah-kalimah yang mungkin tidak pernah didengar dan mencari maknanya supaya dapat dihafali. Yang ketiga, seseorang itu jika ingin memperbaiki bahasa Arab, dia harus mencuba untuk membual bahasa Arab, maksudnya amalkan bahasa Arab itu dalam hidup sehariannya. Harapan saya, jangan putus asa, bahasa Arab itu bahasa yang penting, bahasa Arab itu bahasa jannah. Jadi kami seharusnya mencuba 100% untuk membaiki, untuk mempelajari bahasa Arab. Dengan berkemahiran berbahasa Arab, seseorang dapat meraih pelbagai manfaat, antaranya mempermudah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keislaman, meningkatkan ketajaman daya fikir dan dapat membina akhlak sebagai seseorang yang memahami dan mendalami isi kandungan Al-Quran. Jadi bahasa Arab ini ia indah wajib, ia adalah fardhu kifayah. Tapi kalau sekiranya seorang itu ia ada rasakan belajar agama, jadi adalah kepadanya untuk belajar bahasa Arab. Sebab macam tadi kata saya, kalau bukanlah bahasa Arab daripada bahasa Al-Quran dan hadis, maka anda semestinya kami belajar. Tapi sebab ini adalah daripada sebab Al-Quran dan hadis adalah daripada bahasa Arab, maka adalah wajib atas kita ini untuk belajar. Salah satu kelebihannya, kita ini boleh semakin banyak berkawan
khususan dengan negeri-negeri yang di dalamnya di sana ada Arab, dan belajar juga daripada orang. Contohnya kalau seorang untuk ke Makkah atau Madinah, maka ia boleh belajar lagi ilmu dengan orang-orang yang di sana. Di sana banyak-banyak orang yang alim, di sana banyak orang yang pandai baca Quran, maka kita ini boleh menuntut ilmu. Pada pendapat saya, macam tadi, pertandingan tadi dapat meng-encourage, menggalakkan pelajar-pelajar dari Yunisa untuk membual dan memperbaiki bahasa Arab mereka. Pertandingan tadi menunjukkan yang bahawa kami pelajar Yunisa ada talent, ada bakat untuk berbual dalam bahasa Arab. Tak kira kami dari negara yang asalnya bukan bahasa Arab. Dalam segi Islam, kami tahu yang masa kami solat itu bacaan kami dalam bahasa Arab. Masa kami beribadah pun dalam bahasa Arab. Contohnya pembacaan Al-Quran. Al-Quran itu semuanya di dalam bahasa Arab. Jadi digalakkan untuk kami sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam untuk mempelajari bahasa Arab untuk lebih dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan juga memahami ibadah-ibadah yang kami amalkan di hari-hari kami. Bagi saya yang kepentingan ni untuk kita semua tu dapat belajar bahasa Arab, sebab bahasa Arab itu adalah bahasa yang penting dalam negara, bukan hanya dalam negara Brunei sahaja, tapi dalam seluruh dunia. Sebab bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan bahasa ahli syurga. Apabila kita mengetahui dan faham dalam bahasa Arab, maka kita akan fahamkan dengan apa yang Allah SWT akan membagi tahu kepada kita melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Saya akan bagikan harapan kepada semua yang sesiapa yang inginkan dan sesiapa yang mahu mengetahui bahasa Arab, saya akan harap semua itu berminat dan ada kesukaan dalam bahasa Arab. Sebab kalau kita tidak bermula dengan kesukaan, maka kita akan tak dapat diimprovekan bahasa kita dalam seharian yang kita mau cakap. Melalui pertandingan-pertandingan sebagai aktiviti pengisian Mahrajan Bahasa Arab sempena sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia, ia telah menekankan dalam arus gelombang teknologi masa kini, penggunaan kecerdasan buatan AI dapat memperkembangkan dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab sebagai suatu yang perlu diambil perhatian sewajarnya. Selain menekankan bahawa warisan budaya tidak boleh diabaikan dan diketepikan walaupun dengan arus kemodenan terkini sesuai dengan tema sambutan bahasa Arab dan kecerdasan buatan memperkukuh inovasi sambil memelihara warisan budaya. Semoga usaha memertabatkan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dapat menjadikan rakyat dan penduduk negara ini menjadikan generasi celik Al-Quran yang mampu membaca, memahami, mendalami dan menghayati Al-Quran di samping turut merealisasikan wawasan 2035 antaranya menjadi sebuah negara yang memiliki rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi.